cadangan sudah memang ada. Integrasi pengangkutan awam di Bandaraya Johor Bahru akan merangkumi perkhidmatan ETS dan juga perkhidmatan KTMB, RTS, bas, dan sudah tentu kita sedang juga bincangkan berkenaan dengan ART. Jadi ini memang perancangan yang akan dibuat untuk Bandaraya Johor Bahru. Jadi sementara kita tengah menyiapkan projek RTS menjelang penghujung tahun depan, kita juga akan menambah bilangan bas yang akan berulang-alik dalam kawasan Bandaraya Johor Bahru. Selain daripada perkhidmatan ETS, Kementerian Pengangkutan juga bercadang untuk memperkenalkan perkhidmatan komuter untuk sektor khususnya antara Keluang ke Johor Bahru. Ini sedang kita rangka. Kita sedang cuba mendapatkan train set untuk komuter, tetapi sementara kita menunggu train set yang baru, kita akan mengoptimumkan gerabak-gerabak yang sedia ada, yang selama ini memberikan perkhidmatan penumpang di antara Gemas ke Johor Bahru. Jadi semua coach-coach ini akan diguna dengan optimum untuk memastikan perkhidmatan antara, khususnya antara Keluang, antara Kulai dan Johor Bahru akan kita mulakan perkhidmatan komuter menggunakan coach sedia ada. Jadi sebelum ini kereta api ini digunakan untuk Gemas sampai Johor Bahru. Jadi kekerapan dia lebih rendah kerana jaraknya panjang. Tetapi kita nak pendekkan jarak sekarang. Dia tak payah sampai Gemas sebab Gemas sudah ada ETS dan sebagainya. Jadi hanya Kulai antara dengan Johor Bahru. Jadi ini akan lebih kerap. Dia punya konsep macam Tebrau Shuttle. Macam antara Johor Bahru dan Woodlands. Dia shuttle saja. Jadi kita nak shuttle ini bermula tahun depan antara Kulai dengan Johor Bahru.